Okay, ni saya tanam bayam yang daun besar tu kan, bayam kampung. So saya memang suka makan bayam ni. So saya beli dia punya anak benih. Sebabkan saya punya rumah saya ni banyak ayam, saya saya tanam dekat celah-celah batang tebu ni, supaya ayam tu tak kais macam sana kan. Okay, so saya harap dia tumbuh dengan elok lah, membesar dengan baik. Lambat lagi ni nak boleh makan. Okay, harap dia okey lah. Okay, yang dekat sana tu kalau korang tengok ada kecil ni kan, tu saya tanam terung asam dayak tu lah, harap tumbuh. So yang dekat kayu-kayu pacak apa semua tu, ada tu, kat situ saya tanam tembikai. Biasalah kalau dekat pantai timur ni dia panggil timun kan, timun Cina. Okay, so kat sana tu kalau korang tengok ada banyak pucuk mamalia lah. Yang ni boleh makan, korang nak buat apa pun boleh buat. So banyaklah edible vegetable. Kat tu banyak maman, kat sini pun maman juga, bolehlah you nak makan. Okay, next saya ada cili. Okay, so cili ni agak special sikit lah. Kalau korang tengok dia macam cili dia panjang, dia kecil dan juga dia tius-tius macam tu. Okay, so ni saya beli dekat Cokit. Ni kalau dekat Indonesia tu dia panggil cabai merah keriting, yang ni lah. Okay, ini saya beli dekat Cokit. Saya beli dekat biasalah Indonesia juga lah, sebab kat Cokit kan dia banyak Indonesian punya peniaga kan. So saya beli, tujuan dia saya just nak buat benih je. Okay, so ni lah saya dapat tanam. Okay, so banyak jugalah sampai dia nak terbalik, sampai saya perlu sokong dia dengan ni, kayu batang putih ni kan. Okay, so memang banyak lah dia punya buah, sampai dia tak dapat nak cover dah. Tengok, kalau you all boleh tengok dia banyak dia tak nampak sangat sebab dia masih lagi hijau, tapi kalau nak ikutkan memang sangat banyak. Okay, ni dia. Saya tak tahulah bila dia nak masak. So saya tak pernah tanam cili sebenarnya, ni first time. Jadi dia perlu petik dia ni time hijau ke ataupun kena tunggu dah merah baru petik. Jadi saya pun tak tahu. Yang banyak lah. Okay, pokok dia kecil je, tapi dia punya buah cuba tengok, banyak gila kan. Okay, mana-mana yang rosak ni saya nak petik, buang. Saya makan cili ni dia macam cili yang kecil merah tu je, tapi dia tak pedas sangat lah. Dia okey lah, kalau yang tak suka pedas sangat bolehlah pakai cili. Saya nampak dia menarik sebab dia kecil tapi dia panjang macam ni. Okay, next saya ada daun kemangi. Okay, daun ni sebenarnya saya petik tepi jalan je, tak petik lah. Saya ambil dia punya bunga ni, saya ambil satu kuntung je. So sekarang ni saya tanam banyak lah. So ni dia tak pernah putus lagi lah, sebab bila dia nak mati je saya akan petik satu bunga ni, saya akan simpan, lepas tu saya akan tanam balik. So dia tetap tumbuh lah. Saya tak tanam banyak pun, saya tanam satu pokok je. Okay, sebab saya jarang je pakai, time nak guna je saya pakai. Macam saya nak buat ulam ke, ataupun tinggi-tinggi nak makan like pak kelapau ke. Pak kelapau dia tak pakai daun ni, tapi ada sedikit persamaan lah. Okay, boleh lah daripada tak ada. So saya pakai daun ni lah untuk saya masak pak kelapau, ataupun nak buat ulam ke apa-apa ke kan. Okay, dia ni bila kita ada kita tak makan pun, bila kita tak ada kita teringin nak makan. So ni saya dah 2 kali cantas dah ni. Nanti mungkin esok atau lusa saya akan potong lagi. Okay, sebab pokok ni bila dia tak potong nanti dia akan mati. Next saya ada keladi. So keladi ni dia keladi hutan, dia boleh makan, edible.
Tapi dia dah macam dah nak mati dah, sebab dia bukan habitat dia kan kat sini. Dia kebanyakannya dia tumbuh dekat hutan-hutan, kebun-kebun sawit ke kan. Tapi saya tanam juga sebab dia ni kita orang tak makan batang dia, tapi kita makan pucuk dia. Nanti dia tumbuh pucuk sini. Nanti kita akan makan dia. Caranya nak buat gulai ke nak rebus ke, tapi kebanyakannya rebus dicabut dulu, buat ulam. Okey, tu dah sedap. Okey, saya pun ada tanam keladi. Keladi ni saya pindahkan daripada ada sana. Tak nampak, tak apalah. Saya pindahkan, saya letak kat sini. Tunggu dia besar sikit sebab saya suka makan keladi batang ni. Kalau macam saya dah bosan makan apa-apa, tak ada apa dah saya nak makan, saya makan keladi ni lah. Caranya saya tak cabut, saya ambil 2-3 batang ke, saya masak lah. So apa yang paling for me yang paling bahagia kat sini, which is ini pokok cili ni. Okay, sebab pokok cili ni from Indonesia punya benih. Okay, sangat sedap. Sedap makan lah cili ni. Okay, dia not bad. Dia tak pedas sangat dan dia tak pedas sangat dan juga tak pedas. Dan tak pedas sangat dan juga tak terlalu tak pedas. Dia ngam-ngam je. Sesuai untuk orang yang makan pedas tapi dia tak boleh makan pedas sangat. Okay, so kat sana ada tebu tak tahu tebu apa.